Madius Dangau jangan putar belit, tak faham? Kerajaan Persekutuan hanya minta tangguh, bukan rayu. Demikian tegas seorang pemerhati susulan kenyataan Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Madius Dangau yang meluahkan rasa kecewa terhadap keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya yang membenarkan Kerajaan Persekutuan menangguhkan pelaksanaan semakan kelayakan 40% hasil Sabah. Pemerhati menegaskan keputusan itu hanya membenarkan permohonan Kerajaan Persekutuan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan mahkamah, bukannya satu bentuk rayuan terhadap hak tersebut. Pemerhati membidas kenyataan Madius menyifatkan keputusan kerajaan sebagai cakap tak serupa bikin, jelas menunjukkan kegagalan memahami proses perundangan. Dakwa pemerhati kerajaan tidak pernah merayu terhadap sebarang keputusan mahkamah yang memihak kepada Sabah berhubung tuntutan tersebut. Sebaliknya hanya memohon penangguhan bagi memberi ruang proses selanjutnya. Pemerhati menambah penangguhan tersebut hanya langkah sementara yang mana keputusan Mahkamah Rayuan masih aktif dan sedang dilaksanakan.